Kalau aku boleh balik ke umur 30, ada satu benda pasal duit yang aku nak jerit kat diri sendiri. Duit bukan untuk dibelanjakan dulu, disimpan kemudian, tapi simpan dulu baru belanja yang tinggal. Masa muda gaji naik, belanja pun naik. Sebab tu ramai yang umur 40 masih hidup macam budak intern. Simpan tak cukup, pelaburan tak tahu, kecemasan 1 bulan pun tak mampu cover. Kalau kau 30, tolong buat ni. Bayar diri kau dulu. Bukan beli phone baru, bukan tukar kereta, tapi simpan 20% dari gaji. Automate dia terus masuk akaun lain. Lepas tu belajar tentang pelaburan. Bukan cepat kaya, tapi supaya duit kau kerja untuk kau, bukan kau kerja sampai lutut longgar. Dan satu lagi, jaga risiko. Ambil perlindungan asas, bukan sebab takut mati, tapi sebab nak lindung orang yang kita sayang kalau kita hilang kerja, sakit atau hilang upaya. Dulu aku fikir, duit tu untuk beli benda yang buat aku nampak berjaya. Sekarang aku sedar, duit sebenar bagi kita pilihan. Nak kerja atau tak, nak tolong orang atau tak, nak hidup tenang atau terus terkejar-kejar. Jadi kalau kau tengah cari jawapan pasal duit, ingat ni, bukan berapa banyak kau buat, tapi berapa banyak kau simpan dan labur dengan bijak. Sebab masa umur 60, yang tinggal cuma 2 benda, kenangan dan keputusan. Suka video ni? Follow aku untuk lebih banyak nasihat dari lelaki 60 tahun yang dah rasa jatuh, bangkit dan hidup semula.